Kisah penjual goreng pisang dan lelaki kaya. Di sebuah kampung, ada seorang pakcik bernama Pak Mat yang setiap hari menjual goreng pisang di tepi jalan. Walaupun hidup sederhana, dia selalu tersenyum, ramah dan ikhlas dalam berniaga. Suatu hari, seorang lelaki kaya lalu di gerainya dan berkata dengan nada sinis, "Pakcik ni kerja jual goreng pisang je ke? Tak penat ke hidup susah macam ni? Kalau saya jadi pakcik, saya dah cari kerja besar-besar. Ada duit banyak, beli rumah besar, kereta mewah." Pak Mat tersenyum dan bertanya, "Lepas tu, encik buat apa?" Lelaki kaya itu dengan bangga menjawab, "Saya boleh duduk rumah besar, rileks, tenang-tenang dan bahagia." Pak Mat ketawa kecil dan berkata, "Encik tahu tak, saya pun hidup macam tu. Saya kerja dengan tenang, bahagia dengan keluarga, dan setiap hari boleh menikmati hidup. Bezanya, saya tak perlu tunggu jadi kaya untuk bahagia." Lelaki kaya itu terdiam. Dia sedar bahawa kebahagiaan bukan terletak pada harta, tetapi pada cara kita mensyukuri hidup. Moral cerita, jangan tunggu kaya untuk bahagia.